Sasai, kita bunyi khabar kata dalam kola kahwin si sakon tempat kita sare. Ada satu tempat, satu kampung saya tak ada beli butir, tak ada beli sorgo tahun ni saya. Alhamdulillah saya. Tapi grup area saya je tak ada apa. Dia tak ada apa selalu tu lah sana. Kita pun nak nak istihar nak apa pun. Jadi tak ada bukti sangat sana. Tapi kita duk bunyi-bunyi tu ada sana. Jadi grupo area tu sana. Dia buat semacam sama supaya dengan jingo sana. Dia panggil orang depan tu email tu bila tu orang depan lain lagi sana. Dan juga dia panggil rakyat semua sana. Dia buat tu hari Maat sana. Hari Maat tu memang lah orang ramai sana. Dia buat dalam hari Maat tu sana. Dia panggil katanya. Lepas tu dia panggil orang hak nak turun tahun ni lah. Turun semacam botol tu. Tempat telefon dia tu sana ada 3 orang. Buat panggil tu buat kecek kira. Kata tahun ni kita tak semai beli butir, kita tak semai jual sorok. Alhamdulillah sana. Hak ni kata dah apa ni orang hak buat ni adalah tu email. Alhamdulillah nak jatuh tu email ni berani sana, berani sungguh. Jadi tu email macam ni majulah kampung kita kecek mudah kata adat kata macam tu lah sasai. Tu jadi kita alhamdulillah ucap alhamdulillah lah sasai. Jadi tahun ni kata dah kita nampak tu mulai tubik lah kata kampung tu tak semai duit, kampung tu nak apa ni nak tolak duit beli butir, mudah dah kata tolak bala lah sasai. Kita pun macam tu lah sasai. Tu jadi mula tahun ni mula yang ada dah sana. Kita berdoa lah semoga kampung lain lagi berani buat macam sepengah kampung ni sana. Alhamdulillah saya keadaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.